Hari ni kita kembali dalam episod saya buat apa dan kata saya hari ni. Hari ini full buat balancing dan juga alignment depan belakang. Okey, again lah alignment nak bagi steering tu seboleh-bolehnya. Nak cerah sekejap guys. Sekejap. Okey, alignment seboleh-bolehnya nak bagi steering kereta anda tu bila tak straight dia pergi straight, dia tak pergi kiri kanan. Dan balancing tu salah satu lagi lah dia punya fadilat dia adalah untuk kurangkan gegaran tayar tu. Gegar macam tu bila drive. So dia nak bagi, dia akan letak benda sikit nak bagi tayar tu lebih. Tayar tu lebih. Jadi itulah dia. Benda ni guys saya buat semua ni selepas baru ni saya tukar absorber. So bila tukar absorber kita dah usik lah bahagian belakang dia punya boleh tu. So it is recommended, okay, it is recommended untuk buat balik balancing, untuk buat balik alignment lah. Itu boleh membantu bagi tayar kereta anda tu duduk elok balik. Benda ni tak perlu pun nak buat selalu, but recommended sahajalah. Especially kalau korang boleh rasa steering korang dah pergi lari kiri lari kanan ke, macam maksudnya korang letak kereta korang tu tengah drive kat highway kan, kalau tak straight tapi kereta anda drift pergi kiri, lepas tu drift pergi kanan. Jadi balancing dengan alignment adalah benda yang boleh bantu lah. Alignment especially, balancing lebih kepada nak salah satunya again untuk kurangkan tayar ni bergegar. Sebab kalau dia bergegar guys, apa yang korang akan rasa? Satu, gegaran, dan yang kedua dia akan ada bising sikit, ada bunyi sikit lah. Okay? Jadi hari ni kita buat yang ni. Balancing kan dia akan letakkan benda-benda ni tau. Dia akan letakkan benda-benda yang pemberat dekat bahagian tayar untuk bagi tayar tu balance lah. Dan dia akan gunakan mesin seperti ini untuk check balance kiri kanan dia, berat dia, sengit lari apa semualah. Okay? So itu adalah dia. Nampak banyak kiraan dia, so nampak ni tak balance lah. Okay? Supposedly dia kena balance sikit. Dia apa yang dia akan buat, dia akan letakkan pemberat tu untuk dia buang yang lama untuk adjust balik. Ini cetak yang baru lah, nak bagi properly balance dengan setting yang sedia ada sekarang ni lah. Okay? Buang yang lama tu, dia lagi balance dia macam ni lah sikit. Okay? Ini barang dia untuk alignment. Okay, there's that alignment thing going on here. So dia akan masuk bawah untuk adjust kita punya barang kat bawah tu. Ni dia tengok barang, lepas tu Zaz tengok barang kat komputer tu. Nampak elok, semua hijau. Guys, tengah adjust. Nampak? Oh, ada pergerakan guys. Dia bergerak tu, maknanya tengah adjust lah tu. Okay. Sebab apa tau guys, kalau macam korang jarang sangat buat lah, bertahun-tahun baru nak buat alignment, baru nak buat balancing, antara benda yang korang akan nampak kata korang ada benda macam ni lah. Okay? Nampak tak? Ni kan, dekat tepi ni dia dah haus, kat tengah dia ada bunga elok lagi. Okay? Bermaksud tayar ni dia dah makan lebih kiri kanan, dia tak makan sekata atas benda ni lah. Okay? Ada contoh, tak ada lah kot. Ini dah pecah, cerita lain lah. Ini kena skru, also cerita lain. Tapi basically untuk alignment dan balancing lah, alignment lah especially. Okay, makan ni tengok. Okay, jadi itulah dia guys, balancing dan juga alignment. Okay, kita buat again untuk tayar tadi lah. Dan especially kalau korang baru adjust something kat sini lah, contoh ada buka tayar untuk tukar brake disc ke, tukar brake pad ke, adjust absorber ke, whatever benda-benda bawah-bawah ni, boleh buat alignment dengan balancing ni untuk realign balik tayar kereta anda lah. Okay, so guys, that's it for this time. Don't forget follow for more. Saya bawa dalam journey, kita pergi banyak tempat lagi, kita buat banyak benda lagi. See you guys in my next video.